Aidilfitri mengukuhkan silaturahim dan membawa keberkatan untuk kita semua. Raikanlah ia sebagai kemenangan untuk kita menjadi insan yang lebih baik. Syawal ini, mari kita merapatkan silaturahim melalui rumah terbuka dan ziarah menziarah. Dalam kita bergembira di Lebaran ini, janganlah kita lupa untuk menggunakan air secara berhemat. Setitik kita jimat, sejuta manfaat. Kita raikan kepelbagaian perayaan selaku bangsa Malaysia. Semoga keharmonian masyarakat majmuk dapat terus dikekalkan demi Malaysia yang sejahtera. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.